Baiklah, Assalamualaikum. Saya Nurin. Pada hari ini, saya akan tunjukkan tutorial cara menghantar tugasan ke dalam Google Classroom. Baik, pertama sekali, kita perlulah masuk ke aplikasi Google Classroom dan login terlebih dahulu. Dan seterusnya, kita cari kelas yang kita perlu hantar tugasan. Macam contoh, kelas GAPD 1032 itu asas pembelajaran digital. Cari classwork dan cari tempat hantar tugasan. Seperti topik 5 ini, ada tutorial. Kita tekan, klik view instruction, add or create yang kita telah buat assignment tadi. Tekan file, tekan upload dan browser, pilih PDF yang kita dah buat tadi tugasan, open, tunggu dia update. Dan turn in. Sudah siap. Kita tengok di sini, tugasan tadi sudah di turn in dan ada tarikhnya.